أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. صدق الله العظيم. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail, surah Malam, nama Malam. Ayat yang ke-11 hingga sampai kepada ayat 16. Kita nak baca ni ayat pada pagi ni, pada sambung yang kita baca kemarin dalam surah Al-Lail sebagai keratan yang kedua. Jadi kita baca kemarin tu bersumpah di dalam surah ni, sumpah dengan malam, sumpah dengan siang hari, dan dia sumpah dengan diri dia sendiri yang menjadikan manusia ni betina dan jantan. Sumpah apa? Sumpah kata kehidupan manusia ni, gerak-geri manusia ni, carian manusia ni ada macam-macam. Ada pun orang hak berjuruh, dia cari dah, boleh dah, lepas tu dia beri dengan tidak ada hendak balasan. Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sampai itu juga dia ni membenarkan dengan hati dia, mempercaya dengan hati dia terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah akan bagi ke dia di hari kemudian. Lepas tu Tuhan yang mari kepada kita bahawa orang yang berlaku tu boleh harta, boleh rahmat dah dia berjabat belanja, tapi dia takut Tuhan akan mudahi ke dia segala kemudahan. Fasal yassiru lil yusra, untuk nak pergi ke neraka, nak pergi ke syurga tu mudah jalan. Ada pun hak lagi carian juga tapi kedekut, sayang, bakhil. Pasti dia puasa kata dalam harta pencarian dia ni boleh tolong segala-gala, sehingga dia ni akak bohong, membohongi, tak percaya terhadap balasan yang Tuhan janji nak bagi di hari akhirat nanti. Jadi orang lagu ni Tuhan kata Tuhan akan mudah dia ni jalan nak pergi kepada neraka. Ni kita takut ni, takut Tuhan mudah kita semua ni buka pintu neraka seluas-luasnya. Apa tak ada buat tu, ada buat hak kedekut baki, tak percaya pada hari kiamat. Tuhan kata sama dengan cerita tu pula, ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apabila Tuhan buka seluah bukaan untuk anak boleh keburukan, kesusahan, kepayahan ni, Tuhan kata harta yang dia cari selama ni tak boleh nak tolong dia apabila api sudah pun bernyala-nyala nak senang dia mari. Dan api mari nak binasakan dia. Harta dia cari ni tak boleh dah nak tolong apa sekarang. Anak kita ni kira molek diri kita ni, hak kita nak sayang-sayang, takut belanja dah habis, maka saya nak bagi, saya nak beri. Sampai dah di neraka esok, api neraka nak senang, neraka apa ni harta yang nak cari ni tak boleh tolong apa sekarang. Sebab tu dalam satu hadis
Nabi kata kita manusia ni setiap hari apabila matahari jatuh berdoalah malaikat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ke dia rezeki yang dia ada bagi tu. A'tihi khalfan, Tuhan ya Allah ya Tuhanku, memberilah kepada hamba sekarang ni tambah banyak lebih daripada hak dia ada belanja. Wa'atihi mumsikan salafan. Apa ni fa'atihi mumsikan talafan? Adapun orang yang saya kedekut kopi tu, memberilah dia, beri gawa dia, beri talaf kebinasaan. Orang tu beri kebaikan, orang tu beri kebinasaan. Itu doa para malaikat setiap hari yang ada di kanan, yang ada di kiri. Hak lain boleh dengar belakang. Nabi kata hak malaikat ada doa ni, malaikat atsaqalain, manusia, jin tak boleh nak dengar. Oleh itu harta yang kita nak cari-cari sikit ataupun banyak, kita kena belajar pada jalan yang baik. Dan Tuhan kata inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Nak we kena halal, nak we kena haram ni tanggungjawab atas aku. Tuhan kata wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik aku saja dunia ni, akhirat dan dunia. Maknanya hak akhir dan hak awal ni aku, klik mai kat aku belakang, kerana aku yang punya. Fa'andartukum naran talazza. Sampai itu juga aku ni memperingatkan kepadamu semua wahai manusia akan api yang bernyala-nyala. Nak ingat balas Tuhan janji nak beri kepada manusia yang baik, yang derhaka ada di sana. Hak derhaka ni api yang bernyala-nyala waktu dek jadi, tapi aku nak peset dah kena jauh lah tu. La, kerana Tuhan kata la yaslaha illal asqa. Api itu tak akan senang, tak akan bakar mereka orang-orang yang celaka. Al-asqa, orang yang celaka, orang yang tak tahu perintah Allah, tak tahu ajaran Tuhan dan duk lawan dengan Nabi. Orang ni nak lari tak leh daripada api neraka ni harus selamat. Allazi kadzdzaba wa tawalla, iaitu orang-orang yang mengakid bohong. Hati dia kata bohong belaka agama dia, hati. Di samping itu perbuatan dia pula tawalla, mana lawan, ingkar. Jadi kita ni tak mau berlaku kerana hak pasal ni kita tak mau. Jadi orang yang hati ni kerah, tak terima kebenaran, di samping juga perbuatan ni hidup langgar, perbuatan ni jadi ingkar terhadap perintah Allah. Maka kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya perkara tu jauh daripada kita. Kita tak boleh jadi orang yang Tuhan sifat dalam ni, allazi kadzdzaba wa tawalla, orang yang membohong, mendusta dan juga berpaling, mengingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keratan yang kedua yang kita boleh baca dalam surah Al-Lail ini. Semoga dengan apa yang kita dengar, kita belajar dan kita ikut, dan kita betul diri kita biar duduk dalam garis dan juga pagar agama nak. Jangan duduk lari, jangan duduk tubik daripada pagar tu. Kerana bila kita tubik daripada garis yang telah tetap kepada kita,
tentu kita sudah pun masuk dalam orang yang tidak taat padanya, maka jawapannya balasnya azab yang pedih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.